PAS pecah dua ni dah nampak mereka lawan depan-depan sekarang ni. Kan? Sama juga Bersatu pun pecah dua. Jadi saya nak tanya. Kalau saya lah, kalau tuan-tuan dan perempuan rakyat Malaysia kan. Korang nak ke undi dengan parti-parti roh-roh-roh nyeh-nyeh ni? Nak ke? Nak ke? Nak ke? Mursyidul Am versus Presiden. Tetapi kalau ada orang PAS yang rasa dia cakap betul, dia rasa benda tu betul, yang kita ni kena sokong apa daripada Perikatan Nasional, maknanya kita kata kita nak PAS lah sebab PAS terbaik, PAS parti tak makan rasuah. Brother, PAS punya rasuah Muslisu kau boleh sahkan lah. Najib bagi 90 juta kepada PAS. Itu hakikat. Aku tahu apa kerja dengan Najib masa tu. Dia bagi 90 juta untuk tutup cerita 1MDB. Itu yang Tuan Ibrahim, Tuan Man, kan? Dia pergi